Kau betul nak jadi orang yang berjaya, sukses dan berkeyakinan tinggi? Kalau kau tak ada tabiat ini pada waktu pagi, kirim salam sajalah. Kalau kau baca biografi orang-orang yang berjaya, sukses dan ada berkeyakinan tinggi, hampir semua ada tabiat ini. Aku pernah jadi selebriti Malaysia dan aku pemenang anugerah pelbagai industri di Malaysia. Dengan pengalaman dan ilmu aku ada, kini aku nak memberi bimbingan dan beri manfaat kepada engkau supaya kau dapat buka kunci kejayaan dalam hidup engkau dengan cara yang mudah. Suka ke suka? Kalau suka, sekarang bagi like. So, dalam video ni aku akan bagi tahu 3 tabiat orang yang berjaya dan sukses dan ada keyakinan tinggi. Tabiat diorang pada setiap pagi. Dan aku sendiri dah amalkan tabiat ini selama 20 tahun dan dia sangat membantu dalam hidup aku. By end of this video, kau akan dapat ilmu tabiat 4 dimensi kesejahteraan. Mentally, spiritually, physically, emotionally, yang diamalkan oleh orang-orang yang berjaya, sukses dan berkeyakinan tinggi. Semua orang yang sukses, berjaya dan berkeyakinan tinggi, termasuk Nabi tercinta kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengamalkan tabiat yang pertama ini, ialah bangun sebelum subuh. Macam aku sendiri pun, aku bangun pukul 5 pagi. Tak kisahlah waktu kerja atau cuti atau holiday atau apa pun, setiap hari 5 pagi. Antara kajian orang-orang pakar yang aku setuju ialah bila kita bangun sebelum subuh, kita akan ada masa yang terlebih, sangat terlebih. Dan juga bila waktu pagi ialah waktu yang paling tenang, tak ada distraction. Dan pada waktu itulah ialah kita patut ambil peluang untuk menguatkan kita punya positive mindset, minda kita ni. Bila kita ada masa yang terlebih, tabiat yang kedua ialah kita perlu membaca Al-Quran atau berzikir. Amalan ini memberi guarantee, memberi jaminan untuk mententeramkan hati kita. Membaca Al-Quran juga dia akan pandu kita kepada hidup yang positif. Dalam dunia ni penuh dengan stres, penuh dengan negativity, hati yang tenteram ialah nombor 1 ciri utama orang yang berjaya, yang sukses dan berkeyakinan tinggi perlukan. Dan siapa lagi boleh melindungi kita daripada negatif, daripada stres atau apa-apalah yang benda yang tak elok selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau suka berzikir dan rasa nak tenang dan segar, tabiat ketiga ni patut diiringi bersama, iaitu senaman pernafasan dalam. Bila kau buat pernafasan dalam di awal subuh, udaranya segar dan nyaman, kurang pencemaran. Kalau kau duduk di tengah bandar atau tempat yang kurang pokok kehijauan, ambil peluang ni sebelum subuh atau waktu subuh atau awal-awal pagi, sebelum start orang keluar rumah tu. Ambil nafas yang segar ini. Sebab apa? Bila kita buat senaman pernafasan dalam dengan udara yang segar, otak kita akan berfungsi dengan lebih cerdas dan ia akan berfungsi dengan lebih optimum. Dan macam aku, bila buat senaman ini, aku buat sekali dengan berzikir. Tarik nafas, berzikir. Tahan, hembus pun berzikir. Selawat pun okey. Tapi aku buat dalam hati. Aku ada buat video senaman pernafasan dalam, teknik 357. Okay, ada dekat atas ni. Kau boleh save dan kau boleh tengok selepas ni. Kita dah sampai penghujung video ini. Dan seperti yang dijanjikan, aku akan bagi bukan 2 tapi 1 bonus. Sebelum tu, aku nak ajak kau join aku punya community. Ke hashtag ini, keyakinan diri itu seksi. Dan subscribe dan onkan kau punya notification supaya kau tak terlepas video yang akan datang selepas ini, InsyaAllah. Bonus ini dapat membantu untuk menaikkan kau punya keyakinan diri. Dan tabiat yang aku maksudkan ialah self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Perkataan yang pertama bila kau bangun ialah Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. All praise to Allah. Itu benda perkataan yang pertama patut keluar dalam mulut engkau.
Dan seboleh-bolehnya, sepanjang pagi bila kau bangun sampai kau boleh satu hari, benda-benda, ayat-ayat yang keluar daripada mulut engkau hanya benda yang positif. Cakap benda positif kepada diri sendiri. Walaupun kau tengah ada bad mood, walaupun kau tengah sakit, kau keluarkan ayat-ayat yang positif sahaja. Contoh, katalah kau tengah sakit sekarang kan, daripada kau kata, oh sakit belakang lah, oh sakit kaki lah, oh pening lah, oh tak ada mood lah, kau ubah kau punya perkataan ayat engkau dengan, oh insya-Allah Allah akan mempermudahkan urusan aku, insya-Allah Allah akan menolong aku untuk menjadi lagi sihat, insya-Allah Allah akan bagi aku hidup yang lagi elok, yang lagi positif. Keluarkan kata-kata yang positif sahaja. Kalau kau nak belajar tentang cara mencapai kejayaan dalam kerjaya, kewangan atau kehidupan, kau boleh tengok video selepas ini.